kenapa emas ni puan-tuan bukan lagi pilihan tapi keperluan wajib. Kalau 10 tahun dulu puan-tuan, emas ni mungkin jadi choice ataupun option pilihan lah. Tapi hari ni emas sebenarnya dah jadi keperluan. Mungkin anda tak perasan perubahan tu puan-tuan. Dulu orang beli emas sebab nak pakai emas perhiasan, suka-suka bagi hadiah kahwin kan. Hobi ke nak buat collection. Tapi sekarang ni puan-tuan, orang beli jongkok emas tu, emas fizikal sebab nak selamatkan nilai kehidupan dia untuk masa depan dia. Harga barang makin naik, nilai duit makin jatuh sebab inflasi. Tapi gaji kita tak kejar pun inflasi tu. Emas fizikal puan-tuan, dia terus mantap berdiri tegak. Dalam dunia yang makin goyang ni, keadaan dunia tak stabil, emas kekal jadi pasak yang stabil. Macam mana kita tengok pelabur-pelabur asing pelabur-pelabur jerung ni, bila ada berlaku market crash, dia terus keluarkan duit dia daripada stok, daripada tukar terus kepada emas fizikal. Kalau anda muda simpan emas hari ni puan-tuan, kita ada safety net lah, peti kecemasan sendiri lah. Kalau puan-tuan tunggu lagi, nanti baru nak beli emas, tuan beli dengan harga yang sangat mahal lah, dan mungkin akan rasa menyesal dalam masa tu sebab tak bermula awal kan. Boleh bermula lebih awal tapi memilih untuk bermula lambat. Kalau video ni buat puan-tuan rasa betul juga tu, jangan lupa follow saya puan-tuan. Saya akan kongsikan cara macam mana anda boleh mula step by step dengan tenang.